Hai korang, satu soalan ni dia tanya, sekarang tengah alami Braxton Hicks contraction. Biasa berapa hari sebelum datang yang betul-betul contraction, dia jawab, Braxton Hicks tu adalah contraction palsu. Dia bukan real contraction. Real contraction adalah tanda yang kita ni bakal melahirkan dan nak sangat keluar dari baby tu. Tapi kalau Braxton Hicks ni, dia boleh berlaku seawal 4 bulan, 5 bulan. Tapi dia bukan real lah. Korang boleh rasa perut keras, perut mengeras kan. Tapi dia tidak sakit. Dia tak gerak lah. Dia tak teratur. So dia jadi nanti bilang datang balik kan, tak teratur. So kita tak boleh cakap berapa lama jangka masa dia akan ada Braxton Hicks ni. Dia boleh jadi makin kerap terus jadi real contraction. Tapi in reality kebanyakan orang memang dia akan rasa Braxton Hicks tu tak tentu, gantung pada situasi. Saat datang, saat hilang kan. Tu kita pun nak cakap lah berapa lama. Tapi yang paling penting awak kena differentiate between Braxton Hicks contraction dengan real contraction. Kalau real contraction ni awak akan perut tu keras dan sakit, datang hilang. Lepas tu dia akan keras, sakit lagi, dia datang hilang. So dia akan makin kerap. Itu adalah real contraction. Semoga dapat bantu awak. Semoga awak bersalin dengan mudah sekali. Kalau awak nak belajar lebih detail untuk cara bersalin, apa lagi tanda-tanda yang kita bakal bersalin. Bersalin mesti nak bersalin dengan tenang dan mudah. Step by step. Betul akan ajar dalam kelas rahsia mudahnya bersalin. So kelas ni kalau korang nak join, nak dapat ilmu yang luar biasa ni, korang boleh DM je untuk join kelas ni. Okay? Bye-bye. Assalamualaikum.